Biar betul. Kalau sembang pasal kerja hutan atau kerja rimba di belah-belah Asia, mesti semua akan fikir pasal si Maybank ni. Ini ialah harimau belang. Nama saintifik dia Panthera tigris. Harimau belang ni terbahagi pada 9 subspesies. Tapi yang duk ada lagi lah ni 6 sajalah. Termasuklah harimau Melaya atau Panthera tigris jacksoni. Belang depa ni bukan hiasan saja tau. Setiap ekor pak belang ada corak-corak yang unik. Macam cat jari manusia. Depa guna corak ni untuk bersembunyi di kalangan pokok-pokok hutan dan rumput-rumput panjang semasa depa memburu. Memang power pak skodeng depa ni. Harimau belang ni pemburu solo. Jalan sengat-sengat dalam semak, tunggu mangsa kalik dan zap, terus kena terkam. Depa ni ada kuku yang panjang sampai 10 cm dan kekuatan gigitan sampai 1000 PSI. Saiz depa ni pun lain-lain ikut subspesies masing-masing. Yang paling besar harimau Siberia dan yang paling kecil harimau Sumatera. Tapi semua tetap raja di kawasan masing-masing.